Kereta dah 10 tahun, macam-macam boleh jadi. Contohnya macam ni. Okey, kalau korang nak tahu ini adalah bunyi apa, jawapan dia adalah compressor plate. Baru je terjadi dekat aku. Hari itulah masa aku ada buat kerja. Aku tengah driving malam tu. Aku pelik bila aku tekan AC tu, tiba-tiba RPM kereta naik. Macam dalam video yang aku tengah tunjuk sekarang ni lah. Okey, bila RPM ni naik, lepas tu kereta tak sejuk, dia mesti something wrong somewhere. Jadi bila aku bawa ke bengkel, aku minta orang bengkel tu check. Dia cakap jawapan dia adalah compressor plate. Maksudnya macam mana? Okey, aku cerita sikit lah. Compressor plate ni, kerja dia adalah dia nak ambil power daripada enjin, pergi bagi dekat kompresor tu supaya boleh sejukkan angin aircon. Tapi bila compressor plate ni patah macam ini, macam compressor plate Myvi ni, dia ada 3 kaki. Tapi bila 3 kaki ni patah, tekan AC untuk kenaikkan compressor plate tu dekat kompresor, dia tak lekat. Tak lekat dan angin tak sejuk. Tapi kenapa tiba-tiba RPM tu naik? Okey, cerita pasal RPM ni naik ni pula, ECU engine ataupun komputer engine tu, dia dah set tau. Bila kita tekan AC untuk sejukkan kereta tu, kompresor akan turn on. Jadi bila kompresor akan turn on, dia akan ambil power daripada engine untuk sejukkan aircon kereta korang lah. Tapi bila compressor plate tu patah, kita tekan AC tu, compressor plate tak lekat dan kompresor tu takkan pun berpusing untuk sejukkan aircon kereta. Tapi RPM tetap akan naik. That's why RPM tu naik, sebab dia ingat kompresor tu dah ambil power daripada enjin, sedangkan compressor plate tu dia tak lekat pun dekat kompresor tu. Dia betul-betul sebelah kompresor dan dia disambungkan juga dengan water pump dan alternator dalam satu sistem V-belting. Jadi bila compressor plate tu dia tak pusingkan kompresor yang mana dia tak makan power, itulah yang menyebabkan RPM tu naik. Jadi kos nak tukar compressor plate ni, untuk produk Myvi dia dalam 150 je, siap upah pasang lah. Tapi dia tengok juga benda ni dia jarang lah berlaku, sebab selalunya yang berlaku adalah kompresor tu sendiri rosak. Maybe sebab tak servis 2 tahun sekali untuk buat flushing, dia punya gigi permukaan bila nak lekat tu, kalau gigi tu sekali permukaan dia tak rata, dia boleh jadi total harga dalam 300.5. Itu sajalah perkongsian aku dengan korang semua. Harap perkongsian aku ni dapat membantu korang ataupun yang hadapi situasi yang sama. Semoga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.